Okey, saya dah korek lubang batang kayu besar tadi. Kita tengok kita tengok. Kita tengok berapakah apa yang berlaku dalam lok ni yang besar ni Tengok. Okey. Walaupun lok batang ni besar, tengok lubang dia luas, dia punya telur hanya kat dalam tu saja, kecil je. Okey. Okey, inilah untuk jawapan tadi Dah ada jawapan. Okey. Dari sini kita dah nampak dia punya telur, ada kantung madu. Okey, kalau macam ni kita tengok koloni ni agak okey, agak stabil. Sebab apa? Dia punya dia jumlah yang masuk ke dalam kotak dummy ni ramai. Okey, stabil. Kita nak tengok cek lagi ni. Okey, tengok. Okey, tengok tangan saya masuk. Okey. Okey, saya ingat para pemerhati, penuntut ilmu dah boleh bagi jawapan untuk soalan tadi Okey. Sama ada kita nak guna pindah ke dalam kotak baru ataupun nak terus pasang topping Jadi kedua-duanya ada kesan nanti. Okey. Kepada penghasilan madu kelulup. Okey. Sekian, terima kasih. 013 2435 354. Lokasi Puncak Alam Lokasi Puncak Alam. Okey, ni kotak dummy dia.